Sorotan terkini berita 757. Seorang pengarah dan pengarah urusan syarikat didakwa di Mahkamah Seksyen Shah Alam, Selangor, masing-masing atas 4 dan 6 pertuduhan memberi suapan berjumlah 1.352 juta ringgit dan 1.5 juta ringgit kepada pengurus kontrak sebuah syarikat pembinaan di Petaling Jaya antara 2024 dan 2025. Tertuduh Xiao Kian Ang dan Yong Chun Jiat yang dituduh secara berasingan bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Datuk Muhammad Nasir Nordin. Mengikut pertuduhan, Kian Ang secara rasuah memberi suapan kepada pengurus kontrak sebuah syarikat pembinaan melalui seorang individu di antara 2024 hingga 2025 sebagai upah bantu syarikat sistem keselamatan miliknya mendapatkan tender kerajaan. Chun Jiat pula yang menghadapi 6 pertuduhan, dia secara rasuah memberi suapan kepada pengurus kontrak sebuah syarikat pembinaan melalui seorang individu dalam tempoh sama sebagai upah membantu syarikat penyelesaian elektrik dan instrumentasi miliknya mendapatkan tender kerajaan. Kedua-dua tertuduh melakukan kesalahan di bawah Seksyen 16(B)(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Akta 694 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta yang sama. Hakim Muhammad Nasir kemudiannya menetapkan masing-masing tertuduh dengan jaminan RM100,000 bagi kesemua pertuduhan dan perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah tanpa perlu melapor diri di pejabat SPRM terdekat. Mahkamah turut menetapkan 16 Mac 2026 sebagai tarikh sebutan kes tersebut. Sementara itu, prosiding komital terhadap bekas Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal di Mahkamah Sesyen Kota Kinabalu Sabah ditangguhkan sementara menunggu keputusan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi. Prosiding komital itu berkaitan kenyataan yang didakwa dibuat berhubung inkuas kematian Zahra Khairina Mahathir yang kini sedang berjalan di Mahkamah Coroner. Hakim Mahkamah Seksyen Amir Shah Amir Hassan memutuskan bahawa memandangkan semakan kehakiman tersebut melibatkan isu sama ada Undang-Undang Persekutuan atau Undang-Undang Negeri yang terpakai bagi inkuas berkenaan adalah terlalu awal untuk meneruskan prosiding komital sebelum Mahkamah Tinggi membuat keputusan. Beliau berkata walaupun Mahkamah Seksyen mempunyai bidang kuasa untuk menjatuhkan hukuman atas kesalahan menghina mahkamah, prosiding komital membawa implikasi penalti sekiranya responden didapati bersalah. Mahkamah kemudian menetapkan 27 Mac depan untuk sebutan kes. Dalam pada itu, bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Jamil Hir Baharom memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Rabu bahawa beliau pernah mendengar sendiri janji derma yang didakwa diberikan oleh Raja Arab Saudi almarhum Raja Abdul Aziz Al Saud kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada 2010. Jamil Hir, 64 tahun, berkata perkara itu didengari beliau dalam satu pertemuan tidak rasmi antara Najib dan Raja Abdullah di Istana Baginda di Riyadh yang turut dihadiri seorang jurubahasa Raja Abdullah, bekas Menteri Luar Tan Sri Anifah Aman, bekas Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi Profesor Datuk Syed Omar Al-Sagaf dan beliau sendiri pada 11 Januari 2010. Bagaimanapun, beliau berkata perbualan itu tidak berlaku di hadapan umum, sebaliknya hanya antara Najib, Raja Abdullah dan jurubahasanya. Jamil Hir berkata berdasarkan anggapannya, sumbangan yang didakwa daripada Arab Saudi itu diberikan kepada Najib kerana negara tersebut kagum dengan pendekatan Islam moden yang diamalkan Malaysia selain ketegasan Malaysia dalam menolak faham Syiah.